HRD Corp di bawah Kementerian Sumber Manusia hari ini meraihkan 934 pelajar cemerlang sijil pelajaran Malaysia SPM 2025 dari 12 sekolah sekitar Sungai Buloh. Majlis penghargaan itu melibatkan sumbangan berjumlah RM318,900 dan diadakan di Dewan Serbaguna Seksyen 7, Kota Damansara dengan kehadiran kira-kira 2,000 tetamu. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan hadir sebagai tetamu kehormat dan menegaskan usaha ini selaras dengan aspirasi Malaysia Madani dalam memperkukuh pembangunan modal insan serta peluang pekerjaan masa depan. Beliau berkata inisiatif seumpama itu akan diteruskan bagi menggalakkan kecemerlangan pendidikan dalam kalangan pelajar. Seramai 934 pelajar SPM tahun 2025 telah menerima sumbangan daripada saya dan sebenarnya tahun ni kita telah tingkatkan. Sebelum ni kita buat hanya untuk 7A ke atas, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A. Tapi tahun ni saya bagi 4A, 5A, 6A pun turut dapat sekali. Jadi 4A sehingga 11A. Beberapa penerima sumbangan turut meluahkan rasa gembira atas pengiktirafan yang diterima. Pertamanya saya nak ucap terima kasih banyak-banyak atas sumbangan yang diberikan. Sempena habis SPM ni saya sangat bersyukurlah dengan bantuan yang diberikan. Saya lepas berharap program ni masih lagi dilanjutkan tahun depan dan agar semua murid lain pun dapat manfaat ini. Program ini sangat membantu pelajar yang dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM. Saya juga sangat gembira dapat sumbangan ini kerana ia sangat membantu saya untuk perbelanjaan saya dan juga penganjuran program ini boleh dijadikan motivasi kepada calon-calon tahun ini. I feel very happy as my hard works are already achieved and I can now pursue my dreams. I'm going to a university to learn about accounting or quantitative surveying. Saya rasa sangat bersyukur dan amat bertuah sebab atas sumbangan YB dan saya akan menghargai. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Dr. Muhammad Shaharin Umar, Pengerusi HRD Corp Datuk Rusli Jaafar serta Ketua Eksekutifnya Datuk Syamir Aziz.